Okey, hari ni kita nak ajak kakak babang semua ikut saya pergi memancing udang galah di Keluang Johor. Ya, betul. Ini Hafiz, Puji, Sulaiman, lepas tu Haji, siapa lagi? Mok, Tasha. Semua saya bawa pergi mancing udang malam tu. Semua rasa, semua sama rata. Takkanlah mancing udang kumpau. Takkan. Aku takutlah kalau aku dekat dengan joran sebelah, nanti cacingnya bersembang dengan cacing sebelah. Wajah tenang turun sekolah hanti. Satu punchline ramai yang terjekik. I think kuat, we are on the beat. Setiap gerak ada siapa boleh terbit. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I team. Kita cana. Kita cana. Okey, hari ni kita nak ajak kakak babang semua ikut saya pergi memancing udang galah di Keluang Johor. Ya, betul. Ni sekarang ni saya tengah cakap dengan abang ni, saya minta izin dia nak buat YouTube apa semua. Kita kena minta izin dulu sebelum kita minta dia doakan saya dapat udang pada malam tersebut. Ya, ni sekarang saya tengah buat-buat acah-acah macam berapa lama masa yang saya perlu ambil ya untuk mancing udang ni, sebab saya profesional dalam mancing. Jadi saya tak perlukan banyak masa pun untuk dapatkan udang galah tu. Tak payah sampai setengah jam pun tak apa kan. Macam itulah, santai macam tu. Okay, so sekarang kita pergi dekat joran. Kita pilih joran mati-mati. Saya ingat ini Q snooker ya. Lebih kurang sangat. Saya pula dak snooker. Apa lagi? Pantang nampak panjang, muncung, tirus atas, bawah lebar. Saya ingat Q snooker dah. Okey, yang ni pula kita bagi chance kat kawan-kawan kita sekali. Seorang ambil satu joran. Lepas tu kita nak start mancing dah. Ni Hafiz, Puji, Sulaiman, lepas tu Haji, siapa lagi? Mok, Tasha. Semua saya bawa pergi mancing udang malam tu. Semua rasa, semua sama rata. Okey, saya ambil. Alah, nak juga buat lawak Q snooker dia tu. Alah, padahal brother tu tak faham pun aku buat apa tu. Okey, sekarang brother dekat kolam udang ni, dia tengah nak set up umpan, nak letak dekat mata kail tu. Abang ni dia tak bagi aku buat sendiri sebab dia takut aku letak kunafaiwa dekat ujung-ujung kail tu karang. Jadi Abang Ojan, kalau Abang Ojan sedang melihat ni, nak kunafaiwa jatuh. Cacing saja atau ada yang lain lagi? Ada. Oh, ada lagi? Oh, cengkerik dengan hati ayam. Oh, okey. Baik. Aku pun tak tahulah sebenarnya apa motif aku ke sini. Mungkin nak cukupkan KPI. So ni kita lepas tu duduk je lah, tunggu je lah. Kumpau? Takkanlah mancing udang kumpau. Takkan. Aku takutlah kalau aku dekat dengan joran sebelah, nanti cacingnya bersembang dengan cacing sebelah. So sekarang kita tengah tunggu. Aduh, Man, sabar Man. Kau jangan pressure udang tu. Nampak. Taca. Bagi. Kejar Taca. Ini udang galah yang kita paling nak lah. Malam ni kalau harapnya dapatlah udang galah yang ni. Dalam mau. Takut. Dia takut cacing. Dia takut cacing. Cacing kan? Cacing ni comel kan. Setiap orang ada ketakutan masing-masing. Macam Taca takut cacing. Kalau aku takut hilang kau. Mak, cium sikit. Mak, cium sikit, Mak. Aku terfikirlah, udang-udang kat sini takkanlah tak belajar daripada kesilapan kan.
Kalau dah hari-hari kat sini mesti dia dah tahu. Alah, cacing ni mesti orang nak umpan aku. Tak, udang-udang kat sini takkan dia tak lali. Atau mungkin udang-udang ni dah sign kontrak. Apalah ilmu pakcik tu Ui! Weh! Weh, dia tak habis kunyah lagi. Ya, aku panggil nama dia Johnny. Oh, dah ada nama dah. Laju betul ada nama. Johnny. Mok, bagilah dia makan habis. So, saya nak tukar umpan sebab saya rasa cacing ni dia dah mula tak perform lah. Cacing ni macam saya waktu mula-mula masuk AI. Kurang perform. Okay, kita nak ambil umpan yang besar. Biar udang-udang ni perasan lah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak cocok dia ni, cocok di mana-mana. Berbelah dua. Dia kena potong-potong. Dia nak jimat, dia buat dia boleh potong-potong. Tak apa potong. Sorry tau. Bismillah. Lepas aku potong ni kau tepuk tangan tau. Ni aku dah anggap launching. Kesiannya dia. Dia ruat tak apa hidup. Oh, dia boleh hidup daripada potong. Dia ruat. Ni orang kata kalau kerja-kerja kat hospital tu kan, jururuat. Dia bila dah malam ni kelakor dipaksa-paksa kan. Jururuat. Sorry tau. Weh, Haji dapat. Haji. Weh. Macam mana? Habis dah lebih. Kamu macam menenun. Menenun kan tak tertekun ni. Kamu jangan aku buat silang pari depan kamu. Aku dulu kemahiran hidup power silang pari. Tegakkan je, masuk tu tegakkan. Ikut alur dia tu. Kalau aku Mana alur? Dia Mana alur yang kau berkotak-katikkan tu? kita pakai kepala dia. mesti dia. Dia macam Lempok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolonglah. Kita letak. Okay. Makan ladang. Konten ni, konten. Makan ladang, hai. Makan ladang. Konten pakai duit ni dah. Angkat macam dapat Ada kan? Nasi kandar ke tu? tak, kau kena umpan dengan kata-kata. Udang, I sebenarnya dah lama minat kat you. I memang sayang kat you. Pinjam badan aku nak feeling. Udang, I tak pernah jumpa udang lain macam udang you. Dah nak dekat 15 minit berada di tempat mancing udang ni dan saya rasa lah ini bukan jiwa saya. Ini jiwa kawan saya, Mok, Haji dan Poji. Kau tak tahu kan? Mungkin tempat-tempat mancing udang macam ni saya akan repeat. Mungkin saya akan datang. Tapi mungkin untuk tumpang tandas ke, tumpang cas telefon ke, bukan untuk mancing udang lah. Tapi kalau korang yang mana orang Keluang rasa nak mancing udang, datanglah ke sini. Mana Mok? Mengkibul lah? Dekat Mengkibul. Nama tempat ni Tu, kolam udang. tu. Kolam Udang Keluang kan.
Dekat Mengkibul, area Mengkibul. Datang lah, boleh buka sampai pukul 5 pagi aja. Sampai 5 pagi nak mancing udang ke datang lah sini. Saya memang kurang lah mancing-mancing udang. Macam mana aku nak bawa dia ke sana, ke tengah, tapi nanti kan kena letak macam ni. Lah. Ternyata hidup gua bukannya tak okey, gua je banyak alasan. Nampaknya di situ Joran Hazan masih lagi terapung-rapung. Tiada sebarang sambaran yang dapat dilihat. Semakin lama semakin tipis peluang untuk mendapatkan seekor udang galah di sana. Masa yang berbaki tinggal 15 minit sahaja lagi. Adakah beliau mampu mengukir sebuah kemenangan pada malam ini? Adakah seekor udang bakal tersangkut di joran Nur Nazra Abdul Samad? Di situ kita lihat, seperti yang kita lihat, masih terapung-apung kesepian. Mana? Tak ada lah. Aku dah rasa nak buat outro ni. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Satu ya Allah untuk konten ya Allah, tolonglah. Aduh. Dah lah kak. Akak-akak abang-abang semua. Dah tak ada apa saya nak buktikan. Siapa yang tonton sampai habis memang dah tahu dah saya gumpau. Tak ada apa nak cakap lah, nak outro je. Saya ni menanggung malu ni. Sebab tadi on the way ke sini saya belagak bukan main. Cuma tak rekod je. Nasib baik tak rekod. Zul Zaz. Kita macam mana? Jumpa dekat next content. Assalamualaikum.